Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berjumpa lagi kita pada kali ini. Saya, Nur Diani Zahra, pengacara anda bagi BBC Channel Sekolah Kebangsaan Seri Budiman. Hari ini, 16 November 2025, telah diadakan program Sahabat Sekolah Indah Wata Konsortium IWK dan Sekolah Kebangsaan Seri Budiman. Program ini bertujuan untuk memberikan kesedaran mengenai perkhidmatan rawatan kumbahan yang cekap untuk melindungi alam sekitar dan kesihatan awam. Majlis dimulakan dengan ucapan Tuan Guru Besar, Cikgu Mazlan bin Salah, diikuti oleh Encik Khairul Anwar bin Muhammad, Ketua Operasi IWK Terengganu. Untuk mencantikkan taman di hadapan bilik umum ataupun di Parlimen Telah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya rasmikanlah program Sahabat Sekolah Indah Wata 2025. Seterusnya, penyampaian taklimat dan kuis oleh Encik Saud bin Abdul Latif, Eksekutif Kanan Komunikasi Korporat IWK. Kita tak benarkan siapa-siapa mencubur ke dalam loni-loni rawatan kumbahan. Okey. Bersama-sama saya sekarang ini ialah Encik Khairul Anwar bin Muhammad, Ketua Operasi AWK Terengganu. Okey Tuan, saya ada satu soalan untuk Tuan. Ya. Bolehkah Tuan terangkan objektif dan maklumat program kita pada hari ini? Okey. Terima kasih kepada adik Diani Zahra. Okey. Dua persoalan lah yang dikemukakan oleh adik Diani tadi, iaitu objektif dan matlamat kan. Objektif kita melaksanakan program Sahabat Sekolah ini adalah untuk kita memberi kefahaman kepada masyarakat, terutama sekali pihak sekolah lah. Pada hari ini memang kita khusus kepada pihak sekolah, kita hadir di sekolah untuk memberi kefahaman dan kesedaran berkaitan dengan Indah Wata ataupun pengurusan sisa kumbahan ni lah. Bukan sahaja kita hadir pada hari ini kita nak buat aktiviti sahaja, tapi kita nak merapat dan mengeratkan di antara hubungan di antara pihak Indah Wata dan juga pihak sekolah lah. Dan alhamdulillah sebagaimana taklimat yang disampaikan oleh wakil daripada pihak IWK tadi, kita dapati penglibatan dan respon daripada pelajar amat menggalakkan sekali lah. Pada peringkat awalnya nampak macam tak dapat sambutan pasal respon angkat tangan untuk persoalan kuis dan sebagainya tu nampak macam takut-takut lagi lah. Tapi pada akhirnya saya tengok semua orang tahu dan faham apa itu IWK dan soalan yang dikemukakan tu semua orang dapat jawab lah. Itu adalah antaranya objektif lah. Dan matlamat yang kita nak sampaikan kepada mesej yang kita nak sampaikan kepada pihak sekolah ni, betapa pentingnya pihak IWK ni dalam menjaga kelestarian alam sekitar lah. Di mana kalau tak ada pihak yang menjaganya, amat duka citakan, amat malang lah. Kerana kelestarian alam sekitar ni perlu dijaga untuk generasi akan datang lah. Bukan sahaja untuk kita nak menjaga air itu supaya bersih dan untuk dirawat supaya kita dapat minum balik. Tapi kelestarian alam sekitar untuk generasi akan datang tu amat mustahak dan penting lah. Itu sajalah pada objektif dan matlamat lah daripada pihak Indah Wata yang boleh saya maklumkan lah. Terima kasihlah kepada adik Diani Zahra yang bertanya lah. Terima kasih Tuan atas penerangan yang diberikan. Okey, sama. Sekian saja liputan kita pada kali ini. Salam sayang daripada saya, Nur Diani Zahra. Sebelum itu, jangan lupa like, komen dan subscribe BBC Channel. Bye!